Hari tu dia buka dekat Tarko Park, ramai datang, meriah. Sekarang dia buka kat tempat baru dekat Dataran Pahlawan. Sempena pembukaan kali ni, dia orang dapat promosi, beli satu percuma satu. Siap boleh dapat bag lagi, lawakan bag dia. Ini antara dia punya best seller, nama dia Yogurt Fruit Cup. Untuk saiz yang ni, korang boleh pilih buah tau. Nak pilih semua buah pun boleh. Yang penting buah dia semuanya fresh. Kemudian korang boleh pilih pula yogurt apa korang nak. Yang saya pilih ni yang best seller dekat situ. Dia ada dua saiz tau. 300ml ni dapat satu topping, ataupun 500ml ni dapat dua topping. Nak lagi menarik, korang kena try dia punya frozen yogurt. Walaupun frozen yogurt ni boleh dapat kat tempat lain, tapi rasa dia unik tau, berbeza. Korang kena try sendiri. Dia ada banyak saiz juga. Yang saya pilih ni medium, so dia boleh dapat 3 topping. Last sekali antara yang top seller juga, dia punya yogurt smoothie. Yang saya try ni Kate Avocado Magic. Dia avocado campur dengan yogurt, kemudian dia blend sekali dengan ais, jadi smoothie. Lupa pula saya nak cakap, untuk promo grand opening tu daripada 9 sampai 11.95 je. Kemudian dia sambung pula 12 sampai 18.95. Second cup dapat 50% potongan. Untuk 9 sampai 11 hari bulan pula, korang beli single receipt RM50, set bundle boleh dapat free tote bag. Yang penting korang jangan lepaskan peluang untuk datang ke Nazgul Yogurt Dataran Pahlawan. Nanti korang check je location dia dekat description.